Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum bibir mengorak bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Kisha Nur Nabiha binti Muhammad Hazwan, merupakan pelajar tingkatan 2 berlian di SMK Iskandar Shah yang terletak di Jasin, Melaka. Kod sekolah saya ialah MEA 1060. Hobi saya ialah membaca buku dan cita-cita saya ingin menjadi seorang juru terbang. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah buku motivasi yang bertajuk Good Vibes, Good Life, karya Vex King edisi bahasa Melayu yang diterbitkan oleh Hay House UK Ltd. Buku ini tergolong dalam genre pembangunan diri atau self-help dan memberi panduan kepada pembaca tentang cara membina kehidupan yang lebih bahagia melalui amalan cinta diri, pemikiran positif serta perubahan dalaman. Buku motivasi ini mengandungi 7 bahagian dan 293 muka surat. Penulis buku ini, Vex King, merupakan seorang penulis dan penceramah motivasi, pempengaruh media sosial, pelatih minda dan usahawan berkaitan gaya hidup. Beliau telah melalui pelbagai cabaran hidup sejak kecil. Ayahnya meninggal dunia ketika Vex masih lagi bayi dan beliau dibesarkan di dalam persekitaran kejiranan yang bermasalah. Pengalaman tersebut menjadi inspirasi utama dalam penulisan buku ini, sekaligus menjadi mesej yang disampaikan lebih dekat dengan realiti kehidupan. Secara keseluruhannya, buku ini menekankan bahawa kunci utama kepada kehidupan yang bahagia dan berjaya adalah dengan mencintai diri sendiri dahulu. Penulis menjelaskan bahawa setiap individu perlu menerima diri mereka seadanya, termasuk kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Kebahagiaan sebenar tidak bergantung kepada pandangan orang lain, sebaliknya datang daripada penghargaan terhadap diri sendiri. Selain itu, buku ini turut menekankan kepentingan pemikiran positif. Cara seseorang berfikir akan mempengaruhi tindakan dan kehidupan mereka. Ini dijelaskan di dalam bahagian 1, di mana penulis percaya di alam ini terdapat hukum tarikan dan hukum getaran. Hukum tarikan adalah di mana apa yang kita fikir dan fokuskan akan menarik perkara yang sama dalam hidup kita, dan di sebalik hukum tarikan terdapat hukum getaran. Jika kita mengubah cara berfikir, cara bercakap dan cara bertindak, secara tidak langsung alam semesta akan bergetar dan bertindak balas kepada pemikiran kita dan pastinya boleh mengawal realiti kita. Individu yang berfikiran positif lebih cenderung untuk menghadapi cabaran dengan tenang serta berusaha mencapai kejayaan dalam hidup. Penulis juga memperkenalkan konsep vibes atau tenaga, iaitu setiap individu memancarkan tenaga tertentu sama ada positif atau negatif. Tenaga positif seperti kesyukuran, kegembiraan dan kasih sayang dikatakan mampu menarik perkara yang baik dalam kehidupan seseorang. Contohnya, di bahagian 4, penulis mengajar pembaca untuk menerima diri sendiri seperti meraihkan pencapaian diri sendiri dan berbuat baik serta sentiasa memaafkan diri sendiri. Di samping itu, penulis menegaskan bahawa perubahan tidak akan berlaku tanpa tindakan. Oleh itu, seseorang perlu berusaha secara konsisten dan berdisiplin untuk mencapai matlamat yang diinginkan. Contohnya, di bahagian 6, penulis menekankan untuk keluar dari zon selesa dan perlu konsisten dalam usaha untuk mencapai matlamat.
Pada pandangan saya, kekuatan utama buku ini terletak pada gaya bahasa yang mudah, difahami serta mesej yang sangat relevan dengan kehidupan masa kini, khususnya golongan remaja. Konsep cinta diri amat penting kerana ramai remaja sering berhadapan dengan isu keyakinan diri dan tekanan sosial, terutamanya melalui media sosial. Buku ini memberikan panduan yang berguna untuk membina keyakinan diri tanpa bergantung kepada penilaian orang lain. Selain itu, penekanan terhadap pemikiran positif juga membantu pembaca melihat cabaran sebagai peluang untuk berkembang dan memperbaiki diri. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kelemahan dalam buku ini. Antaranya, konsep vibes yang mungkin agak sukar difahami secara logik oleh sesetengah pembaca kerana bersifat abstrak dan bergantung kepada kepercayaan individu. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa buku ini sangat bermanfaat kerana ia memberi kesedaran bahawa kebahagiaan sebenar tidak hanya bergantung kepada kejayaan luaran, tetapi juga kepada cara kita berfikir dan menghargai diri sendiri. Buku ini memberi inspirasi kepada saya untuk menjadi lebih yakin, tidak mudah terpengaruh dengan pandangan negatif orang lain serta sentiasa berusaha memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, Good Vibes, Good Life merupakan sebuah buku motivasi yang syarat dengan nilai positif dan inspirasi. Buku ini mengajar kita bahawa setiap individu mempunyai keupayaan untuk mengubah kehidupan mereka dengan bermula dari dalam diri sendiri. Melalui amalan cinta ini, pemikiran positif serta tindakan yang konsisten, kita mampu mencapai kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Sekian, terima kasih.